Kolesterol tinggi. Lepas bersara, cara kawal supaya hidup lebih tenang. Panduan komprehensif untuk menguruskan kolesterol tinggi selepas bersara, memastikan kehidupan yang lebih sihat dan tenteram. Kenapa kolesterol boleh tinggi lepas bersara? Pengurangan aktiviti fizikal selepas bersara. Ramai yang cenderung untuk kurang bergerak, menghabiskan lebih banyak masa duduk. Ini boleh melambatkan metabolisme dan meningkatkan kolesterol jahat LDL. Stres dan perubahan rutin. Perubahan besar dalam rutin harian dan kebimbangan kewangan boleh meningkatkan tahap stres. Stres kronik boleh mempengaruhi paras kolesterol dengan meningkatkan kortisol, ubat-ubatan dan hormon. Pengambilan ubat tertentu seperti pil perancang, steroid atau beta blocker serta perubahan hormon semula jadi akibat penuaan juga boleh menyumbang kepada peningkatan kolesterol. Fakta mengejutkan tentang kolesterol. Prevalence tinggi di Malaysia. Menurut NHMS 2011, 1 daripada 3 orang dewasa di Malaysia menghadapi masalah kolesterol tinggi. Angka ini mungkin lebih tinggi kini. Tiada simptom jelas. Kolesterol tinggi sering digelar pembunuh senyap kerana tiada simptom yang ketara. Ramai yang tidak menyedari mereka berisiko sehinggalah ia menyebabkan komplikasi serius. Kesan penurunan ketara. Setiap penurunan 1% dalam paras kolesterol darah dapat mengurangkan risiko penyakit jantung koronari sebanyak 2%. Tindakan kecil memberi impak besar. Kolesterol baik versus kolesterol jahat. LDL, kolesterol jahat. Kolesterol lipoprotein berketumpatan rendah, LDL, bertanggungjawab membawa kolesterol ke sel-sel badan. Apabila terlalu banyak, ia boleh menyebabkan plak terkumpul di dalam arteri, menyumbat saluran darah dan meningkatkan risiko serangan jantung atau strok. HDL, kolesterol baik. Kolesterol lipoprotein berketumpatan tinggi, HDL, berfungsi seperti pembersih dengan membawa lebihan kolesterol dari arteri kembali ke hati untuk disingkirkan dari badan. Tahap HDL yang tinggi adalah pelindung kepada kesihatan jantung. Punca kolesterol tinggi selain makanan berlemak. Stres berpanjangan. Stres kronik meningkatkan hormon kortisol yang boleh menyebabkan peningkatan kolesterol dan paras gula dalam darah. Cari cara sihat untuk menguruskan tekanan. Ubat-ubatan tertentu. Sesetengah ubat seperti pil perancang, steroid dan beta blocker boleh menyebabkan peningkatan kolesterol sebagai kesan sampingan. Bincang dengan doktor tentang alternatif jika perlu. Gaya hidup sedentari. Duduk terlalu lama mengurangkan aktiviti enzim lipoprotein lipase yang penting untuk menukar LDL kepada HDL sehingga 95%. Bergerak lebih kerap adalah kunci. Diet tinggi gula. Pengambilan gula berlebihan boleh meningkatkan pengeluaran LDL dan trigliserida dalam hati. Hadkan makanan dan minuman bergula. Cara kawal kolesterol lepas bersara. Pemakanan sihat. Mengamalkan diet yang seimbang adalah langkah pertama dan paling penting dalam mengawal kolesterol, terutamanya selepas bersara apabila metabolisme badan mungkin melambat. Kurangkan lemak tepu and trans. Elakkan makanan tinggi lemak tepu seperti burger, keju, aiskrim, sausage dan makanan bergoreng. Banyakkan serat larut, sertakan O8, buah epal, kekacang dan sayur-sayuran hijau dalam diet harian. Serat larut membantu mengikat kolesterol dalam sistem pencernaan. Gantikan dengan lemak sihat. Pilih lemak tak tepu seperti minyak zaitun, ikan salmon, avokado dan kacang. Lemak sihat ini membantu meningkatkan HDL dan menurunkan LDL. Hadkan gula. Kurangkan pengambilan gula harian kepada kurang daripada 50 gram, sekitar 10 sudu teh. Gula berlebihan menyumbang kepada kolesterol tinggi. Cara kawal kolesterol lepas bersara, gaya hidup aktif. Senaman sederhana. Lakukan senaman aerobik sederhana seperti berjalan kaki, berbasikal atau berenang selama 30 minit, sekurang-kurangnya 5 kali seminggu. Elakkan duduk lama. Bangun dan bergerak setiap 1 jam untuk menggalakkan peredaran darah.
dan membantu tubuh memproses lemak dengan lebih baik. Berhenti merokok dan alkohol. Merokok dan pengambilan alkohol berlebihan merosakkan saluran darah dan meningkatkan kolesterol. Berhenti adalah pilihan terbaik untuk jantung anda. Kawal stres. Amalkan teknik pengurusan stres seperti meditasi, yoga, membaca atau melakukan hobi yang menenangkan minda dan badan. Peranan ubat dan suplemen. Apabila perubahan gaya hidup sahaja tidak mencukupi, doktor mungkin akan mempertimbangkan intervensi farmakologi dan suplemen. Ubat-ubatan, jika paras kolesterol kekal tinggi, doktor mungkin mencadangkan ubat seperti statin yang berkesan menurunkan LDL. Ubat lain seperti fibrat ataupun resin pengikat asid hempedu mungkin diberikan bergantung kepada keadaan individu. Penting, ubat-ubatan ini perlu diambil di bawah pengawasan ketat doktor dan tidak boleh dihentikan tanpa nasihat perubatan. Suplemen. Sesetengah suplemen seperti pati teh hijau, minyak ikan, kaya omega 3 dan oat bran boleh membantu mengawal kolesterol. Sterol dan stanol tumbuhan yang terdapat dalam makanan tambahan atau makanan diperkaya juga boleh menurunkan penyerapan kolesterol. Penting, sentiasa rujuk doktor atau ahli farmasi sebelum memulakan sebarang suplemen baru untuk memastikan ia sesuai dan tidak bertindak balas dengan ubat lain. Kisah inspirasi. Faizal turunkan kolesterol tanpa ubat. Faizal, seorang pesara berusia 62 tahun, sering mengeluh tentang tahap kolesterol LDL yang tinggi selepas bersara. Dia berazam untuk mengubahnya tanpa bergantung pada ubat-ubatan. Saya mula jogging 5 kilometer setiap hari dan mengubah diet saya secara radikal. Saya tukar kepada ikan salmon, ayam tanpa kulit, banyakkan sayur dan buah serta oat setiap pagi. Selepas hanya 2 bulan, dedikasi Faizal membuahkan hasil yang menakjubkan. Berat badannya turun 15 kilogram dan paras LDL-nya menurun secara drastik dari 3.2 milimol per liter kepada 1.4 milimol per liter, berada dalam julat sihat. Kisah Faizal membuktikan bahawa dengan komitmen dan perubahan gaya hidup yang konsisten, kita mampu mengawal kolesterol dan meningkatkan kualiti hidup kita selepas bersara. Kesimpulan, kawal kolesterol, hidup lebih tenang lepas bersara. Kolesterol tinggi boleh dikawal dan diuruskan dengan berkesan melalui perubahan gaya hidup yang sihat dan pemakanan yang betul. Sentiasa lakukan pemeriksaan kesihatan berkala untuk memantau paras kolesterol anda dan mengesan sebarang masalah lebih awal. Ambil tindakan proaktif untuk mengelakkan risiko penyakit jantung, strok dan komplikasi serius lain yang berkaitan dengan kolesterol tinggi. Mulakan hari ini demi masa depan yang sihat dan tenang. Setiap langkah kecil akan membawa anda ke arah kehidupan bersara yang lebih baik. Kesihatan jantung adalah pelaburan terbaik. Mulakan langkah kecil hari ini supaya hari tua lebih tenang, aktif dan gembira bersama keluarga. Kalau info ni bermanfaat, tekan like, subscribe dan share dengan keluarga. Jom sama-sama jaga kesihatan dari sekarang.